Kita masuk gear 5 tu lah tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Boleh. Sebab pilihan raya nak dekat dah tuan-tuan. Pilihan raya nak dekat. Saya dengar cerita sama ada bulan depan atau lagi 2 bulan akan ada pembubaran DUN tuan-tuan. Akan ada pembubaran DUN sebab di Negeri Sembilan keadaan dah jadi tak berapa stabil. Dan kalau kita tengok kemarin ada ceramah besar-besaran oleh PH tuan-tuan di Negeri Sembilan. Betul tak? Mereka pun dah menggelabah tuan-tuan. Ada koyak apa? Betul. Mak Sabu pun berucap semalam. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan dengar Mak Sabu berucap. Macam mana? Mak Sabu berucap. Apa dia cakap tuan-tuan? Dia kata DAP ni parti paling teranaya sekali di Malaysia tuan-tuan. Saya dah cakap pada Mak Sabu lah. Cukup-cukup lah jilat DAP tu. Betul tak tuan-tuan? Saya nak menjilat aja. Mungkin nak kursi lebih sikit lah kot. Sekarang dia terpaksa gunting kursi sebab dia ada pesaing lain lah tuan-tuan. Dalam gabungan mereka, mereka akan pergi. Kita nampak bersama-sama kajian perpaduan ni, Barisan Nasional dan juga PH akan pergi bersama-sama. Itu yang kita lihat. Di Negeri Sembilan mereka bergaduh. Tapi di pusat, apabila Anthony Loke berdeham sikit, AMDAP di pusat terpaksa ikut lah. So mereka akan pergi bersama-sama lah tuan-tuan. Dan kita kena lawan mereka ni. Kita nak lawan ke tidak mereka ni tuan-tuan? Kita kena lawan tuan-tuan. Kita kena lawan. Sebab apa kita kena lawan tuan-tuan? Sebab kita dah bagi peluang dia. Mereka ini pegang kuasa. Apa jadi? Hancur dekat Selangor ni tuan-tuan. Tadi Anwar Ibrahim berucap lagi. Dia cakap apa? Pasal isu ladang ni tuan-tuan. Ladang babi ni tuan-tuan. Ladang babi bersokong. Tuanku dah cakap 3 kali, betul? Nak ke tak nak ladang babi ni? Tak nak. Tuanku dah cakap full stop. Full stop. Tak mau ladang babi di Selangor. Tapi puak-puak ni masih bawa lagi tuan-tuan. Kali pertama tuanku cakap, tak salah saya dalam 2 bulan lepas, tuanku kata tak mau ladang babi di Selangor ni isu pencemaran, isu alam sekitar. Lepas tu mereka bawa lagi ni MB si Amir ni terpaling ni tuan-tuan. Dia cakap apa, dia kata oh itu isu alam sekitar, isu kebersihan. Lepas tu dibawa pula adun seorang adun ni dalam dewan. Dia kata sekarang isu lain pula dah. Dulu isu alam sekitar, isu kebersihan. Sekarang isu daging tak fresh pula dah tuan-tuan. Daging tak fresh tuan-tuan. So isu lain pula dah. Bawa lagi isu ini. Lepas tu tuanku cakap dah 2 kali. Kali ni 3 kali tuanku dah cakap. Full stop. Tak mau langsung. Anwar Ibrahim tadi cakap apa? Dia kata tadi ke semalam dia cakap, dia kata kena ada syarat-syarat ketat lah, jauh daripada rumah orang lah, kena cari orang yang boleh buat benda yang bersih lah. Kita bukan nak apa benda ladang tu jauh daripada rumah orang ke, dia jamin bersih dan sebagainya. Kita nak tak ada langsung ladang babi dekat Selangor ni, betul tuan-tuan? Tak ada langsung. Berapa kali tuanku nak cakap, betul? Sebab itu kita tak boleh bagi lagi tuan-tuan kepada mereka ini. Bila kita bagi dia kuasa, dia pegang kuasa, inilah keputusan-keputusan yang dia buat. Macam mana dia boleh dapat kuasa tuan-tuan? Dia dapat kuasa sebab undi dia solid. Undi DAP solid. Undi mereka tak pecah tuan-tuan. Kali ini dia nak pecahkan undi kita. Kalau undi kita pecah, dia tarik 20% saja undi kita tuan-tuan, maka Anwar Ibrahim masih maintain Perdana Menteri dan DAP masih berkuasa tuan-tuan. So mereka nak pecah undi kita. Sekarang siapa yang jadi pemecah undi kita tuan-tuan? AMDAP lah. Nak buat macam mana? Tadi saya dimaklumkan dalam live TikTok ini, ramai orang-orang AMDAP tengah tengok tuan-tuan. Tak apa, biar dia tengok. Betul tak tuan-tuan? Biar dia tengok. Biar dia koyak.
Kita tak boleh bagi mereka pecah undi kita, tuan-tuan. Kali ini kita pergi pilihan raya. Kalau orang-orang di AP ni 95%, saya ingat 98% undi PH, undi mereka tidak pecah, maka undi kita pun jangan pecah, tuan-tuan. Siapa orang-orang Melayu Islam yang pecah undi, itulah dia pengkhianat. Betul tak, tuan-tuan? Siapa orang-orang Melayu Islam yang buat pecah undi orang-orang Melayu ini, maka mereka inilah yang menangkan DAP. Itulah pengkhianat perjuangan orang-orang Melayu Islam. Setuju tak, tuan-tuan? Undi kita tidak boleh pecah. Terutama di Selangor ini. Kita ada isu ladang babi tadi yang kita sebut tadi. Kita tak nak pun dia nak juga. Tuanku cakap pun dia nak juga, tuan-tuan. Ini isu-isu lain ini kita tak sentuh lagi. Isu banjir. Berjanji, berapa banyak kali berjanji di Selangor ni, betul tak, tuan-tuan? Tak settle. Dia tak kisah pun. Kalau nak kata isu nasional, kita di Selangor ni banyak terkesan dengan isu nasional, tuan-tuan. Anwar Ibrahim dulu janji macam-macam. Tuan-tuan pun tahu. Dia 25 tahun janji minyak turun. Dulu tuan-tuan pun tahulah, 24 jam lah. Berapa, bukan seminggu lah, ingat tak? Sekali bila dia jadi Perdana Menteri, tuan-tuan, minyak turun 6 sen tapi naik sampai RM6. Itu yang dia buat. Belum kita cerita benda lain lah, PTPTN ke, tol ke dan sebagainya. So ini jenis orang yang tak tunai janji, tuan-tuan. So dia nak kempen apa? Dulu kita bagi peluang dia jadi Perdana Menteri sebab dia kata nak lawan rasuah. Betul tak, tuan-tuan? Tapi bila dia dah jadi Perdana Menteri, dia lawan rasuah ke tidak? Macam-macam kita dengar pertama kali dalam sejarah. Kita dengar ada cerita korporat mafia ni, betul tak? So dia sekarang dia nak pergi kempen, dia nak kempen apa? Macam mana formula dia untuk jadi Perdana Menteri sekali lagi? Hanyalah dengan pecah undi kita. So sebab itu saya kata sekali lagi, undi kita tidak boleh pecah, tuan-tuan. Lagi satu kita tengok macam ini. Bila mereka ini berkuasa, mereka mempunyai kuasa untuk belanja duit kita, tuan-tuan. Minggu lepas kita dah dengar 10 bilion dia potong peruntukan. Daripada 10 bilion peruntukan yang dipotong ini, 3 bilion dia potong daripada Kementerian Kesihatan. Yang kita nak pergi hospital ni semua, tuan-tuan. 2 bilion daripada Kementerian Pendidikan Tinggi. Beasiswa anak-anak kita ni 5 bilion dekat situ. Lepas tu 500 juta daripada luar bandar dan sebagainya. Itu dipotong 10 bilion. Dia kata kononnya nak menjimat lah. Tetapi bajet-bajet kementerian-kementerian yang dipegang oleh orang-orang di AP ni dipotong ke tidak? Saya nak tanya, tuan-tuan. Dulu kita cakap, kalau tak ada duit, potonglah yang projek besar-besar tu. LRT Pulau Pinang 17 bilion, betul tak? Bila time tak ada duit, time krisis, benda itu kita boleh tangguhkan dulu. 17 bilion, potonglah itu dulu. 4 bilion, projek Kota Madani di Putrajaya, tuan-tuan. Itu tangguhlah dulu. 17 campur 4 bilion, 21 bilion. Lepas itu projek buat IC, korporat mafia ni, tuan-tuan, 2 bilion. Yang itu potong ke tidak? Tak potong. So bajet untuk buat IC yang korporat mafia ni duk bergaduh saham ni, tuan-tuan, 2 bilion. 2 bilion campur 4 bilion, 6 bilion campur 17 bilion, 23 bilion tak potong, tuan-tuan. Tapi bajet kita 3 bilion hospital potong, kesihatan, 2 bilion beasiswa, Kementerian Pendidikan potong. Sebab apa? Sebab mereka berkuasa. Dia potong subsidi kita, naikkan harga minyak sampai RM6 diesel, RM5 lebih. Lepas tu bajet-bajet kita semua dia potong, bajet mereka tak potong. Sebab apa? Sebab ada orang yang bagi dia kuasa. Siapa yang bagi dia kuasa, tuan-tuan? Siapa yang bagi di AP ni kuasa, tuan-tuan? 2 orang. Satu Anwar Ibrahim, seorang lagi siapa, tuan-tuan? Zahid. Zahid Hamidi, Presiden AMDAP. Saya cakap straight aja lah. Sebab itu kali ni kita tak boleh lagi bagi dia orang ini, tuan-tuan, jadi Perdana Menteri. Sekarang dah bergaduh. Anwar pun nak jadi PM, Zahid pun nak jadi PM. Macam mana ni, tuan-tuan?
Anwar nak jadi PM, Zahid pun nak jadi PM. Budak-budak Zaid Hamidi duk sebarkan dalam WhatsApp group ke, saya nampak PM11 Zaid Hamidi, PM11 Zaid Hamidi. Tuan-tuan perempuan rasa itu strategi yang bijak ke bodoh, tuan-tuan? Saya nak cakap kepada Zahid lah, awak cakap pada budak-budak kamu lah. Datuk Zahid, bila buat macam itu, Anwar akan buat apa, tuan-tuan? Anwar ni dia jenis tak boleh tengok orang lebih daripada dia sikit, betul tak? Ada orang yang lebih sikit, dulu Rafizi naik sikit dah potong, orang lain naik sikit dah potong. Ini tiba-tiba pula dah Zaid Hamidi. Anwar belum sepenggal lagi jadi Perdana Menteri, dia dah cakap nak jadi budak, dia cakap dia nak jadi Perdana Menteri. Macam mana, tuan-tuan? So sebab itulah saya tengok itu hari bila pergi ke mahkamah, tiba-tiba Majlis Peguam mencabar keputusan untuk melepas dan membebas kes mahkamah hari itu pula dah. So sekarang Zaid Hamidi masih kluster mahkamah ke tidak? Masih lagi kluster mahkamah. So sebab itu saya tengok strategi melambung nama dia nak jadi Perdana Menteri, nak lawan Anwar Ibrahim ini bukanlah satu strategi yang bijak. Betul, tuan-tuan? Kalau benda ni pun tak faham, macam mana nak jadi PM, betul tak? Aduh, saya nak cakap ini dia. Tapi berbalik kepada persoalan isu yang melibatkan kita tadi, tuan-tuan. Dua orang ini sebenarnya yang memberi kuasa kepada DAP untuk memerintah negara ini. Satu Anwar, second Zahid. Zahid duk pecah undi Melayu ni, tuan-tuan. Di Negeri Sembilan, akar umbi UMNO tak nak dah dengan DAP ni. Mereka nak buat 14 adun itu, nak buat kerajaan penyatuan ummah dengan kita, betul? Dah setuju dah 14 adun campur 5 adun Perikatan Nasional boleh jadi kerajaan penyatuan ummah pertama di Negeri Sembilan. Kalau jadi kerajaan penyatuan ummah di Negeri Sembilan, maka negeri lain pun akan menyusul. Di Perak pun boleh menyusul dan di Pahang pun boleh menyusul, tuan-tuan. Tapi bila Zahid pergi jumpa Anthony Loke dengan Anwar, jadi benda lain. Dia pergi jumpa, bincang Anthony Loke dengan Anwar Ibrahim dekat mana entah, balik, lepas tu pergi mesyuarat majlis tertinggi AMDAP di PWTC, terus tak jadi kerajaan penyatuan ummah. Disuruhnya akar umbi UMNO masih maintain kerajaan dengan kerajaan perpaduan. So telah diberi jalan, tuan-tuan, dibuka jalan oleh Allah SWT untuk mereka pilih nak buat kerajaan penyatuan ummah ke nak pilih DAP. Sekali dia pilih, jangan juga DAP, tuan-tuan. Dah bagi jalan, dah bagi peluang, dah bagi pilihan. Penyatuan ummah ke DAP, penyatuan ummah ke DAP, dipilihnya juga DAP. Sebab itu kali ini, apabila dibubar DUN atau dibubar parlimen kali ini, tuan-tuan, kalau mereka-mereka ini kata dia nak pergi Solo, kita percaya ke tidak, tuan-tuan? Itu tak betul itu. Itu bukan Solo betul itu. Itu Solo olok-olok, tuan-tuan. Jangan percaya ini. Ini Solo nak pecah undi aja. Ini Solo olok-olok nak pecah undi Melayu supaya DAP terus berkuasa, tuan-tuan. Kalau kita undi mereka ini, undi kita pecah, DAP berkuasa di Selangor ni, kita dapat ladang babi nanti mungkin, tuan-tuan. Nak ke tidak? Tak. Sebab itu kepada orang UMNO pun saya nak cakap. Sekarang tuanku dah cakap 3 kali tak nak. Puak-puak tu masih bawa lagi dalam Dewan. Tuanku dah cakap 3 kali tak nak. Anwar Ibrahim masih buat lagi kenyataan cerita pasal benda ini. Oh, kita kena tengoklah boleh ke tidak ke apa ke. Orang dah kata full stop lah. Jangan lagi bulas ke dan sebagainya, betul tak? Tak payahlah cari siapa yang boleh buat jauh daripada ini ke apa ke. Tak payah ulas langsung. Pergi buat pengumuman. Saya nak cakap pada Anwar ke Amir ke, pergi terus buat pengumuman. Okey, kita tak nak bincang lagi pasal ladang ini, sebab takkan ada ladang babi di Negeri Selangor. Itu yang kita nak, betul tak? Bukan nak cakap oh ada silap faham lah, apalah, kena cari yang jauh lah, yang boleh buat bersih lah, apa ke benda. Itu bukan yang tuanku cakap. Tuanku buat, baca Facebook daripada Istana Selangor itu. So sama ada dia tak kerti bahasa, tuan-tuan, ataupun memang dia tak kerti bahasa lah, betul tak?
Rakyat semua faham apa yang tuanku cakap, betul tak? Tuanku tak nak langsung. Itu saya tengok di Facebook, Istana Selangor tu, sampai di poster ada tulis full stop, betul? Full stop lah. Tak payah nak bincang-bincang lagi lah. Apa nak justifikasi lagi? Itu full stop. So apa kita nak dengar daripada Perdana Menteri dengan MB Selangor adalah buat pengumuman kita takkan ada ladang babi di negeri Selangor. Okey. Tetapi kalau kali ini ada juga pengkhianat daripada kalangan pengundi-pengundi Melayu yang masih undi, pemecah undi ni, dia tak perlu banyak, tuan-tuan. Kira-kira kita Anwar Ibrahim untuk terus jadi Perdana Menteri dan memberi kuasa, enabling DAP ni berkuasa di negara ini, dia tak perlu banyak pengundi Melayu. Mereka cuma perlu 25% saja, tuan-tuan. Di negara ini, kalau 3/4 pengundi Melayu undi Perikatan Nasional sekalipun, tapi 1/4 pengundi Melayu, 25% saja undi amat mantap dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tetap jadi Perdana Menteri, tuan-tuan, PRU16. Itulah kira-kiranya masa tuan-tuan ingat PRU14, masa PH menang pertama kali. Masa PH menang pertama kali, PRU14, jumlah undi Melayu yang PH dapat pada ketika itu 25%. 75% orang Melayu tidak undi mereka. Tetapi sebab undi bukan Melayu ni solid pergi pada mereka, 90 lebih persen, tuan-tuan. Ada orang kata 95%, tapi saya andai 98% lah. Solid undi dia. Maka undi Melayu yang pengkhianat ini 25% saja, tuan-tuan, diperlukan. Di Taman Medan ini di Selangor, kalau ada 4 orang Melayu, seorang aja undi, mereka 3 undi Perikatan Nasional, Anwar masih Perdana Menteri, DAP masih berkuasa, maka mereka akan bincang lagi pasal isu ladang babi ini. Mereka nak suruh kita ikut cara hidup mereka, ini menjadi masalah. Mereka nak makan babi, kita tak ada masalah, betul tak, tuan-tuan? Tapi import lah, betul tak? Import lah, macam tuanku dah cakap. Kenapa pula awak nak makan daging babi? Kita semua pula dah kena menanggung risiko pencemaran ini, betul? Kalau ada risiko pencemaran, sekarang awak cakap lah, oh ini bersih lah, jamin inilah. Mana awak tahu, betul tak? Mana awak tahu? Banjir pun tak boleh selesai. Betul tak? Ingat tak? Paip gas di Putra Heights pun terbakar. Ingat tak, tuan-tuan? Meletup. Amir pergi don kata paip bergetar lah, tiba-tiba pula jadi terpaling engineer, betul? Ini mana kita tahu 500 ekar ladang babi di Bukit Tagam. Dia boleh jamin pula dah tak ada pencemaran. Macam mana dia boleh jamin? Kita percaya ke tak jaminan dia, tuan-tuan? Kita tak percaya. Macam mana kita nak percaya? So kenapa pula kita ni, majoriti daripada rakyat, kena tanggung risiko bila ada orang nak makan daging ini? Buatlah projek yang semua orang boleh makan, betul tak? Projek pertanian lain. Tak apa ni, bela kambing ke 500 ekar, bela lain ke yang semua orang boleh makan. Risiko pencemaran pun rendah. Ada seorang adun ni dalam Dewan Undangan Negeri Selangor. Dia kata, projek peladang babi ni sama je dengan ladang binatang-binatang lain. Masuk akal ke tak, tuan-tuan? Dia belajar sekolah kat mana ni? Babi dengan binatang lain tu lain. Dia pernah ternak binatang lain ke? Pernah ternak lembu? Beza dengan babi macam mana? Orang tak marah kita buat ladang lembu, betul tak? Tapi kalau ladang babi ni lain. Dia membiak itu berapa banyak kali biarkan itu. Bila dia membiak, dia ada kumbahan lebih banyak. Takkan ini pun tak faham. Nak makan import lah, kita tak ada masalah. Tapi jangan menyuruh kita pula dah kena tanggung risiko pencemaran ini. Tetapi siapa yang membolehkan, yang enable mereka ini? Sampai ada ahli politik DAP seorang nak mencabar di mahkamah, tuan-tuan. Macam mana? Kita kena lawan dia, tuan-tuan.
Okeylah kita lawan di mahkamah, tapi kita kena lawan mereka di pilihan raya. 3 daripada 4 orang daripada kita, tuan-tuan dan puan-puan, pergi balik rumah, pergi balik kampung, jumpa 4 orang, 3 daripada 4 bersama kita sekarang ni. Tapi kalau ada seorang dia tuan-tuan pengkhianat, pecah undi, 25% dia dapat, mereka tetap akan persoalkan perkara ini. So sebab itu saya nak ulang sekali lagi tuan-tuan, kali ini undi kita jangan pecah. Siapa yang pecah undi kita, siapa yang undi yang tak mantap untuk mendapatkan 25% itu tuan-tuan, undi Melayu, itulah dia pengkhianat perjuangan orang Melayu dan Islam. Mereka akan memberi kuasa kepada DAP, dan inilah yang akan dibuat oleh DAP ini tuan-tuan. Jangan bagi mereka undi walaupun satu pun. Walaupun kita menang majoriti 3/4 undi Melayu, mereka dapat 1/4 saja undi Melayu, kita habis. Bila kita habis, duit kita dipegang oleh mereka. Macam tadi dia spend duit kita, lepas tu dia tariknya subsidi kita semua. Lepas tu dia nak buat ladang-ladang mereka ini semua tuan-tuan, ikut acuan mereka. So kita pula dah kena ikut mereka, akibat daripada 1 daripada 4 orang pengundi yang menjadi baruah ini tuan-tuan. Sebab itu kali ini tuan-tuan, bila bubarnya DUN dan bubarnya parlimen, kita kena pastikan, kita kena pergi jumpa semua orang tuan-tuan, supaya pastikan kalau undi mereka tidak pecah, undi kita pun jangan pecah tuan-tuan. InsyaAllah. Itu yang perlu kita buat tuan-tuan, untuk supaya kita lawan puak-puak ini. Kita tak nak ladang babi, kita tak nak apa benda semua yang mereka buat, benda-benda yang menggagut ini tuan-tuan. Anwar Ibrahim sekarang ini mungkin tak sempat nak buat persembadanan semula lah, tetapi kalau dia dapat second term, dia akan buat persembadanan semula tuan-tuan. Apa akan jadi kepada nasib kita selepas itu? So inilah masanya tuan-tuan kali ini. Kita tunggu pada bila-bila masa. Macam tadi, saya kembali balik tadi perbincangan tentang DUN Negeri Sembilan itu. Sekarang dah tak boleh nak buat apa dah. Saya ulas sikit pasal Negeri Sembilan tuan-tuan, sebab ini akan trigger pembubaran DUN yang lebih besar. Negeri Sembilan sekarang ini, dia tidak boleh, MB ini tidak boleh digantikan. Sebab kalau dia letak jawatan, ganti dengan MB baru, nak angkat sumpah depan siapa? Sebab masih ada krisis antara undang dengan yang di-Pertuan itu. Ada persoalan kata undang itu tidak sah, lantik undang baru. Ada orang kata undang itu tidak sah, undang-undang ini pula telah memecat yang di-Pertuan. Di Negeri Sembilan, untuk melantik MB baru, perlu dilantik di hadapan 6 orang, bukan 1 orang. Dia lain daripada negeri lain. So sekarang daripada 6 orang ini, 2 statusnya dipersoalkan. So untuk melantik MB baru tidak boleh. Mengikut undang-undang tubuh Negeri Sembilan, kalau MB tidak boleh meletak jawatan lantik MB baru, dia perlu bubar DUN. Sebab itu kita standby sajalah tuan-tuan. Dalam sebulan 2 bulan ini, maka Negeri Sembilan akan bubar. Bila Negeri Sembilan bubar, maka akan ada 2 lagi negeri yang dibubar, iaitu Melaka dan Johor. Dia akan buat sekali Melaka dan Johor dan Negeri Sembilan akan bubar serentak. Kalau tidak, nanti kos tinggi. Orang PH pun berapa kali nak datang mengundi. Saya nampak besar kemungkinan lah, 99% dia akan bubar serentak 3 DUN negeri ini dalam tempoh sebulan 2 bulan ini. Now PRU pula macam mana? Apa kena dengan kita tuan-tuan? Bila dia bubar 3 DUN ini, dia akan menghadapi risiko, particularly PH ni, pengundi luar dia tak balik. Saya dulu berjuang di PRN Melaka di Johor dan PRN Johor, saya tahu benda ni. Bila PRN, pengundi-pengundi PH ni tak balik, sebab kebanyakan daripada mereka kerja di Singapura dan kerja di Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. So bila PRN, mereka tak dapat cuti lah, apalah, dia punya kadar keluar mengundi untuk pengundi-pengundi DAP rendah dalam PRN. So itu akan merugikan mereka. Sebab itu dulu Barisan Nasional PRN menang bila PRU kalah tuan-tuan. Sebab masa PRN, pengundi DAP tak balik. Bila PRU mereka balik, tak balik Barisan Nasional. So kali ni DAP dengan PH, dia tak nak jadi macam dulu. Dia masih nak berkuasa dalam negeri dan juga persekutuan. Dua-dua dia nak berkuasa.
So untuk mereka menang banyak kursi, pengundi luar mereka kena balik sekali. Tapi pengundi luar mereka tidak boleh 2-3 kali balik lah. Macam mana nak dapat cuti? So apa solutionnya? Sebab itu kita nampak DAP mencadangkan agar PRU dan PRN dibuat sekali serentak, supaya pengundi luar mereka balik beramai-ramai sekali aja. Di Selangor ni pun ramai pengundi luar mereka yang kerja di Singapura, di Pulau Pinang dan sebagainya pun balik mengundi satu kali aja. Untuk DUN dan juga untuk pusat, untuk parlimen. So apa implikasinya pada kita, tuan-tuan? Ada kemungkinan bahawa apabila terbubarnya 3 DUN ini, maka PRU pun mungkin diadakan. Bila masa daripada bulan depan sehinggalah Oktober. Saya jangkakan bila. Kalau tanya saya, Oktober ni time budget dalam bulan Oktober, tuan-tuan. Bajet bulan Oktober. Ingat tak PRU yang lepas tahun 2022? PRU lepas tahun 2022, pembubaran dilakukan selepas bajet, dan PRU dilakukan pada bulan November. Ingat tak? So kalau ikut trend yang dulu itu, maka ada kemungkinan bahawa PRU akan diadakan somewhere bulan Oktober atau November. Oktober, November, sekarang dah bulan 5 So lagi 5-6 bulan kita akan ada pilihan raya, tuan-tuan. Itu kita kena bersedialah. Keputusan di tangan mereka, tapi saya nampak macam itu. Dan terutamanya sekarang keadaan ekonomi tak bagus. Perang di Selat Hormuz itu akan berterusan. Lepas tu harga minyak naik turun, dan Anwar Ibrahim tak boleh lagi berhutang. Sebab saya dah cerita ni dalam live saya banyak kali, hutang negara diambil 300 bilion dah sampai sini. Sebab itu dia terpaksa kurangkan subsidi, naikkan harga minyak. Sebab salah dia juga ambil hutang dah sampai limit, tuan-tuan. So dia tak boleh buat pakej rangsangan ekonomi. Kenapa dia tak boleh buat pakej rangsangan ekonomi? Pakej rangsangan ekonomi ni hanya boleh buat kalau kita boleh ambil hutang. Sekarang ni kita tak boleh ambil hutang. Dia nak buat macam mana? So keadaan ekonomi akan jadi lebih teruk. So kalau dia tunggu tahun depan, lagi lama, maka kos sara hidup ekonomi akan jadi lagi teruk. Itu faktor nombor 1. Faktor kedua adalah kesiapsiagaan kita, pembangkang. Sekarang hari ini mungkin dia lihat keadaan pembangkang belum lagi bersedia. Betul tak, tuan-tuan? Ini kita akuilah. Sebab parti saudara-saudara kita pun belum lagi solid. Kita baru tamat krisis, mungkin bersatu belum habis lagi krisis, betul tak? Semalam kita dengar pasal pemecatan. Tapi tak apalah, insya-Allah akan diselesaikan dalam masa terdekat, saya doakan. Tapi apa yang saya cuba cakap adalah kita pun masih dalam proses untuk bersedia. Tunggu tahun depan, insya-Allah Perikatan Nasional, PAS Bersatu dan juga parti-parti lain yang nak masuk join kita ini, tuan-tuan. Ada 4 parti saya dimaklumkan akan lebih bersedia tahun depan. Tapi tahun ini kita mungkin makan masa sikit. So Anwar Ibrahim dia tengok ekonomi tahun depan akan jadi lagi teruk. Tahun ini pembangkang masih belum bersedia barangkali. So sebab itu saya kata kita perlu bersedia. Bulan 10, bulan 11 ini akan diadakan PRU, tuan-tuan. So sekarang dah kita kena masuk gear 5, tuan-tuan. Dan saya akan bantulah. Saya walaupun tak ada parti, tapi saya nak bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk menang. Sebab saya dah jumpa kepimpinan PAS. Saya kata saya tahu orang-orang PAS selalu tolak jawatan. Saya tahu nak bagi-bagi orang lagi. Betul tak, tuan-tuan? Sebab tuan-tuan nampak amanah tu berat. Tuan-tuan takut Tuhan, takut syurga neraka. Betul tak? Takut dosa pahala. Tuan-tuan takut berdosa. Bila kita pegang amanah, bila kita tidak amanah, kita berdosa. Tapi dalam parti-parti politik di Malaysia ni, tuan-tuan aja yang macam tu. Orang lain tak takut dosa pahala, tuan-tuan. Bila dia orang tak takut, orang itu yang kita tak boleh jadi bagi dia pegang kuasa. Ini yang saya cakap. PAS tak nak jadi Perdana Menteri. Masa saya cadangkan dulu, PAS tak nak jadi Perdana Menteri. Tapi saya suruh juga. Saya yang pertama. Setahun lepas, di Hulu Kelang dalam ucapan saya. Saya kata kali ini saya nak PAS jadi Perdana Menteri. Masa itu orang terkejut. Tapi lepas tu okey lah.
Sebab bagi saya punya sebab saya begini tuan-tuan, kita dah cuba parti lain. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Tak boleh. Teruk jadinya. Masalah di negara kita ini, masalah politik wang, masalah corruption, masalah tangan-tangan gaib ni tuan-tuan. Siapa yang boleh selesaikan masalah ni PAS? Kita perlu ada satu Perdana Menteri dari parti yang paling kurang sekali rasuah. Betul tak tuan-tuan? Parti itu adalah PAS. Allah. Sebab itu saya cakap dengan kepimpinan PAS di atas. Saya kata kali ini awak tak boleh tolak-tolak dah. Ini bukan lagi fardu kifayah, saya cakap. Dah jadi fardu ain untuk PAS memimpin negara ini tuan-tuan. Kalau tidak, mudaratnya lebih besar. Sebab itu kali inilah peluang kita tuan-tuan untuk kita mengangkat Islam di negara ini, untuk kita buat reformasi dan transformasi yang betul, yang sebetul-betulnya. Kita dah bagi peluang pada Anwar Ibrahim, dia tak boleh buat. Dia buat lagi teruk. Dia guling-guling dulu jadi Perdana Menteri, dia tak buat pun apa yang dia janji tuan-tuan. Dia kata nak tolak rasuah, dia tak boleh tolak rasuah. Saya rasa hari ini rasuah lagi berluasa, lagi teruk, betul tak? Sampai dalam kerajaan, agensi kerajaan pun dipersoal kredibiliti dia. Ketua agensi kerajaan yang sepatutnya mencegah rasuah dipersoal kredibiliti dia. Tak pernah dalam sejarah tuan-tuan begini. Sebab itu hari ini tuan-tuan, kita lah harap pada tuan-tuan lah untuk mengambil tampuk kepimpinan negara ini, untuk membersihkan negara ini daripada masalah-masalah sebelum ini tuan-tuan. Dengan itu kita perlu bersedia tuan-tuan, dan kita kena melawan mereka ini habis-habisan. Dan kita tak ada banyak masa, cuma 4-5 bulan saja lagi tuan-tuan. Itu saja ucapan saya malam ni tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita bincang lagi, dan kali ini kita akan gempur mereka betul-betul tuan-tuan. Dan insyaAllah dengan doa dan istiqamah, Allah SWT akan bantu kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir! Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum. Baik, baik. Boleh datang lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.